dia tu bernilai di hati manusia. Kita manusia kalau kita jadi mah, kita tak berkarat dah. Jadi nak jadi mah ni, nak jadi, dia kata nak jadi gelang duduk di tangan perempuan, nak kena orang mendulang, lepas mendulangnya pergi cuci, lepas tu buat kepingan syabak, kemudian tu masuk di kedai, buat tempah, buat baru jadi perhiasan. Dia bukan kata pergi korek dalam tanah, turis boleh sangkut di tengkok. Tak jadi. Nah, tak jadi. Berapa proses yang mesti dia lalui nak masuk di sarung cincin di jari, nak letak di lengan jadi gelang, nak letak di tengkok jadi rantai, nak letak di telinga jadi subang. Dia melalui proses yang banyak. Waktu tu dia telah bernilai. Bila dia bernilai, keadaan dia tak boleh turun, dia panggil. Kita pun apabila sudah ada nilai, di mana? Nilai di sisi Allah. Inilah proses yang berlaku kepada pelajar-pelajar, kepada penuntut-penuntut. Contoh daripada setongkol kayu, ketui kayu lah. JKR dia nak perbesar jalan, ada pokok kelima tepi jalan, maka diteropong oleh surveyor ni, pokok tu kena buang. Nah, bila buang pokok tu, macam-macam orang tengok pokok tu. Ada tengok kayu dia nak buat bakar lemang, ada tengok kayu dia tak boleh buat apa, bakar api buang lah. Nah, ada tengok kayu dia barangkali buat pelenggak tak buah pokok, tarik pilah. Jadi ada orang tengok kayu dia ni waktu tu kayu, tapi apabila dia ambil masuk dalam bengkel, dibelah elok-elok, lepas dibelah, dicanai, dipolish apa semua, tengok-tengok jadi meja. Nah, hak ni jadi meja, hak ni dia buat kursi, hak ni dia buat papan cantik, hak ni dia ukiah apa semua, daripada seketui kayu yang boleh jadi kayu api, yang boleh jadi raput, yang makan ke bubuk, makan ke ananai, makan ke ulat, tiba-tiba ditukar kepada satu meja, satu set meja kursi yang nilaiannya beribu-ribu. Macam itulah proses seorang murid, seorang salik nak menempatkan nilaian kedudukan dia itu yang menjadi harga di sisi Allah. Tok guru ni Allah habis reang. Pasal apa? Dia kena sabar. Sebab kayu tu sendiri tak boleh belah dia. Nah,